Hai, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam Wawat Studios. Hari ni aku tak keluar rumah. Ini hari nak makan tapi tak keluar rumah. Sebab apa? Aku ingat aku nak review satu produk. Produk daripada MS. Okay, daripada MS Brainy. MS Brainy ni kalau kat JB orang kata popular lah. Cuma kali ni aku tengok dia ada buat frozen. Jadi aku nak cuba. Sebab aku pun sebenarnya, kalau mana yang kenal, memang aku ni sebenarnya pun masak Brainy. Cuma bagus juga beli ni, jadi aku dapat study juga cara-cara dia orang nak buat. Sebelum ni aku kalau buat frozen Brainy, aku letak dalam Tupperware, jadi makan ruang lah. Jadi untuk cara macam ni nampak lebih ekonomi lah, lebih sesuai. Okay, nanti aku tunjuklah cara-cara dia macam mana. Sebelum tu jangan lupa lah untuk subscribe, like, komen dan share. Semoga urusan kau memudahkan. Terima kasih banyak kerana masih support Wawat Studios. Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita. Okay, macam korang tengok, aku sekarang tengah panaskan air untuk didihkan dia. Sebab kat sini dia kata 15 minit bila masukkan dalam air panas. Masukkan dalam air panas 15 minit baru makan. Macam ni pun aku dah keluarkan dekat, rasanya lebih setengah jam lah, 40 minit lebih. Jadi rasanya dah ngam lah. Kita tengok kat dalam macam mana Okay, so far Johor ni kan banyak nasi Brainy. Untuk nasi Brainy MS ni aku dah makan. Rasa dia okey juga, boleh tahan juga. Okay, jadi dia bagi 2 pack macam ni sajalah. Satu ni aku rasa dari segi tekstur ni, ini nasi kan, nasi. Yang ni dia punya ayam Brainy. Okay, dekat kedai dia tak ada jual daging. Kalau nak makan daging Brainy, beli yang frozen saja. Tu yang aku dimaklumkan lah dengan owner kat kedai tu. Kalau kat kedai pun tak ada jual ayam masak merah, dia jual kambing Brainy, ayam masak Brainy. Acor ke pencuk ke memang tak ada. Kalau nak tambahan, tak silap setengah kilo, 100 gram RM3.5 macam tu untuk acar. Okay, tunggu sekejap lagi. Air didih aku masukkan kejap, kalau ada lagi kejap. Sorry nasib baik ada. Kalau kat kedai dia, ni masa itu hari lah beli, tapi dah makan lah. Aku biarkan lah. Ni lebih kurang ni. Dia punya acor satu bekal macam ni RM3.5. Okay, ni kat kedai lah. Jadi dekat frozen tak ada. Sekarang ni tengah tunggu air didih, nanti kita masuk. Okay, sambil-sambil tu aku sajalah nak tunjuk. Sebenarnya sebelum buat YouTube ni, aku sebenarnya meniaga catering, meniaga makan lah. Sambil tu memang ada buat frozen. Ni nak tunjuk contoh lah. Jadi macam ni contoh asam pedas. Ni sambal tumis. Untuk dekat JB ni aku dah buat pack kecil lah. Sebab pack sekilo ada yang kata terlalu besar, jadi kita kecilkan setengah kilo. Tapi itu bukan ceritanya lah. Contohnya kalau dulu aku buat nasi Brainy pun aku frozenkan juga, tapi dalam Tupperware yang macam ni lah. Tupperware besar, nasi dia punya Brainy kan. Nak tunjukkan contoh je. Cerita sambil nak tunggu air pun dah nak didih. Jom kita ni simpan balik. Okey, air dah mendidih. Bismillah. Okey, ngam. Kalau korang nampak lah, air dah mendidih. Jadi kita masukkan. Bismillah. Masukkan dulu. Okey. Aku bagi dia tenggelam sikit. Dalam 15 minit kita jumpa lagi. Sekejap lagi Okey, masa menghampiri 15 minit. Sekejap tunjuk. Untukkan dulu, tadi rendangkan sangat. Okey. Jadi kalau korang guna periuk yang besar, mungkin dia lagi senang lah terendam. Macam aku ni, aku pakai kuali je nak cepat. Jadi nanti aku dah separuh tu, contoh 7 minit ke 5 minit, aku balikkan.
Dulu tak masalah lah. Jadi lagi sikit, masa pun tunggu dah nak habis. Acau ni macam ni lah, dia dah panas. Colour dia nampak. Sorry. Okay, kita tunggu sikit lagi. Siap, lepas aku tuang. Okay, puan-puan tengok, nampak berasap-asap ni. Panas. Tuang Bismillah. Okay. Oh, mantap. Dalam dia ada sikit-sikit, nanti aku korek-korek. Jadi kalau ikutkan untuk nasi portion seorang makan, rasa muai lah. Dia kasih, ya, dia tulis mana tadi, nasi 200 gram, ayam 200 gram, total 400 gram. Jadi untuk ayam dia aku letak kat sini, campur terus ke sorry sebab ayam dia ni berkuah. Sekejap. Mantap. Macam inilah kejadian dia. Okay, ayam dapat potong 4. Okay lah kan, nampak? Terbaik. Okay, aku dah tak sabar nak makan. Jom kita makan. Okay. Macam ni lah yang tadi aku tunjuk. Berasap lagi, nampak? Macam ni, set branding macam ni RM14.9. RM14.9 pada aku untuk kita makan berbaloi lah. Sebab kita boleh bawa pergi travel, untuk bulan puasa boleh guna kalau dah malas kan, nak sahur ke, nak panah lauk tengah-tengah malam ke. Cuma yang set dapat nasi dan ni lah. Tengok, nasi dia pun banyak pada aku, ayam pun potong 4. Cukup lah. Ni acau yang tadi, yang 100 gram RM3.5 tak silap. Jadi kalau mau tanya aku kat sini, bau dia tu aku masih dapat, bau nasi biryani ni. So far nasi dia masih cantik, dia tak benyek. Jadi kat situ penting juga untuk kuah dia. Kuah dia sama macam yang aku makan kat kedai. Jadi untuk dari segi rasa dia maintain lah. Kita rasa dulu kuah dengan nasi. Ambil acau. Okay, macam ni. Bismillah. Alhamdulillah sedap. So far kalau kau tanya aku kat JB ni, yang macam aku dah rasa lah, MS ni antara nasi biryani yang sedap untuk dimakan. Yang lain tu ada, cuma dia bukan tak sedap. Aku kena try lagi sekali ke kedai untuk, bukan dia kata tak sedap. Aku review ni lebih pada untuk berkongsi sebenarnya. Jadi tak adalah nak bagi rating ke apa kan, cuma boleh makan ke macam tu lah. Tapi so far yang aku kat mana-mana aku pergi, semuanya sedap je, boleh makan lah. Cuma mungkin ada hari kita datang, okay, contoh
ada hari masa akan datang tu untuk nasi rasa agak kosong. Tapi yang ni nasi dia ada berasa masin sikit apa semua. Okey lah. Betul tak mungkin. Tengok waktu juga. Mungkin time tu terkurang letak ke, busy ke kan, tak tahu. Jadi untuk yang aku nak share frozen nasi biryani ni, memang boleh beli dah. Kalau aku sendiri makan nasi biryani ni, dia kena ada acor lah. Acor ni kira kombinasi lah, pelengkap. Dia tak kisahlah acor macam mana pun, tapi acor ni dia macam kata pemangkin lah. Untuk pencuk pun okey, tapi kalau ada pilihan acor dengan pencuk, aku pergi kepada acor lah. Okey, so far tu je aku rasa aku nak kongsi kan. Sebab alang-alang aku ada beli, jadi alang-alang nak makan ni aku kongsikan lah dia punya kata packaging, dia punya cara masak ke, ataupun dia punya rasa macam mana, supaya akan datang korang boleh cuba beli. Tapi tak pasti, nanti aku letakkan nombor kontak dia. Sebab kalau macam aku ni, aku baru tahu produk ni ada dekat kedai MS Biryani dekat BBU. Kalau online mungkin ada, nanti aku check. Tapi tadi nombor rasanya ada. Aku akan share je lah kat situ, sebab kita ni suka tengok-tengok orang berniaga kan. Lagi-lagi orang kita maju, support. Sebab aku sendiri pernah berniaga, ada pasang surut, jatuh bangun kan. Tapi kata semangat tu masih ada. Doakan aku ada rezeki lah, untuk aku comeback dengan barang yang lebih, orang kata lebih molek dari segi packaging, mungkin dari segi pembaharuan yang akan datang lah. Tapi so far untuk video kali ni aku fokus untuk produk MS Biryani lah. Semoga produk dia dan perniagaan dia terus maju. Dan aku sudahi dengan sopan terakhir. Sebelum tu macam biasalah, terima kasih kerana sudi menonton walaupun video orang kata review kat rumah je. Kalau ada rezeki, suggest lah bagi produk-produk apa yang mungkin aku boleh try juga untuk aku panaskan ke, masak kat rumah ke, untuk aku review. Okay, semoga urusan korang semua dipermudahkan. Terima kasih kepada yang subscribe, yang belum subscribe jangan lupa subscribe, percuma je Dalam bahasa Melayu tu dia langgan, nama je macam langgan, tapi bukan bayar bulan-bulan pun, dia macam follow jugalah, untuk tanda sokongan lah. Okay, tanpa membuangkan masa, kita sudahi dengan sopan terakhir. Ulama, Bismillah.